Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Kita akan sambung perbincangan daripada muka surat 49 tu, N36, nas yang ke-36. Kalau kita perhatikan daripada awal kita bincang, Imam Syafi'i ini dia tetap ukuran tu kalau kilo dengan kilo. Kail tu maknanya guna nyokak, copok lah ataupun gantar. Kalau penimbang kena sama penimbang, tak boleh walaupun barang sama kita nak timbang, hak ni timbang dengan kilo, timbang dengan apa ni copok, hak ni guna penimbang dacing, tak boleh. Tak boleh gitu itu yang maksudnya konsistensi ukuran tu, makna tetap tu. Memang kena tetap lah tu. Faham tu, pergi pada muka surat 51 bahagian atas tu. Dalam teks 36 ni Imam Syafi'i menekankan bahawa barangan yang secara adat ni dijual mengikut sukatan. Dia panggil makil. Mesti ditukar dengan sukatan. Kalau mana dua barang tu, kalau guna sukatan, nyokak sama nyokak lah. Beza kalau tu dacing. Penimbang dia panggil wazn. Dia panggil mikyal dengan mauzun itu. Menukar barangan sukatan dengan timbangan bagi jenis yang sama adalah dilarang kerana dia menyukarkan pembuktian persamaan jumlah tu, kuantiti tu yang tepat akan berlaku. Maknanya nak kesamarataan yang diyakini tu jadi payah, hasil tu takut timbul tak puas hati, tak silah. Betul-betul kalau kita tengok kan, hak selepas ni pun lagi ketat Imam Syafi'i. Jaga sungguh dalam bab muamalat ni. Bab perkara ni sangat penting. Cuma di sini dalil Quran tu, misalnya alladzina ya'kuluna riba, tu kita bincang dah lah. Seterusnya hadis Nabawi, tu pun kita jumpa dah. Ni sebagai ingatan saja. Cumanya hak ni hak tidak disebut sebelum ni lah. Satu lagi hadis yang spesifik mengenai kualiti kurma yang berbeza. Mana kisah Bilal membawa kurma yang berkualiti tinggi. Jadi satu pihak lagi bawa kurma kualiti kurma belaka. Nabi kata Allah, kalau kita kata gitu. Ainur riba la taf'al walakin idza aradta an tashtariya fabi'atan bi bai'in akhar thumma ishtari bih. Nabi kata, itulah hakikat riba. Jangan lakukan sedemikian. Akan tetapi jika kamu mahu membeli kurma yang lebih baik, jualah kurma kamu yang kurang baik dengan transaksi lain. Kemudian dapatkanlah wang, kemudian belilah kurma yang diinginkan dengan wang tersebut. Baru ni kita jumpa baru ni, maknanya asalkan kurma dia tak kira kualiti. Ingat tak? Asalkan kurma sama kurma. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis ni Bukhari Muslim. Jadi kalau nak kira boleh sebenarnya. Kalau asalkan sama-sama kurma. Syaratnya bukan hak basah dengan hak kering lah. Kalau kering sama kering, yang ikut tamar sama tamar. Kalau rotak sama rotak, hak basah sama basah. Hak ni buat apa? Kira-kira ni tamar belaka ni. Sebab tengok bawah tu, teks Imam Syafi'i ini adalah panduan praktikal untuk mengelakkan riba dalam usaha hariah, khususnya dalam ekonomi bata yang melibatkan bahan makanan ruji. Dia bimbang takut tak puas hatilah. Dia gini, anda tengok dalam syarah, maknanya hak ni mana setengah ulama kata tamar yang tidak berkualiti ni, hak ni kira-kira hak buruk, hak usai terlalu lama berdoa. Walaupun tamar sama tamar. Jadi Nabi tengok, walaupun hukum asalnya boleh lagi tu. Sebab dia sama jenis, sama-sama tamar. Tapi bila tengok tu terlalu rendah sangat kualiti, Nabi kata ginilah, jual dulu. Jual tidak berkualiti tu boleh duit cuma mana bagi beli. Nak tamar berkualiti. Tak sewi timbul, tak puas hati, takut kecek pula alik belakang. Padahal boleh kena asalkan kalau kering sama kering kan Nabi sebut sebelum ni. Basah sama basah asalnya boleh. Tapi di sinilah Nabi nak ayat seperti mana kita sebut dulu lah, bahawa tukar barang ni kena sama. Sepanjang sebut baru ni lah, ni buah basmati, ni buah biasa ya. Tapi kalau nak tukar buah sama kena sama. Sebab dia sama-sama buah. Hak tu timur tu apa faedahnya? Ada mana kawan ni dia ada beras tak molek. Dia nak basmati, dia tak ada rui.
Itu jadi timbul syubhat. Dia batal ni biasanya gitulah. Sama ni sama-sama ada beras. Ni beras basmati, ni beras buah sial lah, kita buah biasa. Jadi bila nak tukar tak bolehlah kata beras low class, low quality ni tak kena 3 kilo, ni 1 kilo. Tak boleh, dia kena sama. Hak tu timbul tu apa? Kalau lagi tu rugilah. Dia sebenarnya Nabi buat gitu tu, ni lah kita pakai hadis. Sebab tu ulama kata molek jual dulu biar guna biar guna duit. Bila guna duit dia tidak kira sebagai barter tu. Mana kita pergi beli tak sama harga pun tak apa, sebab dia bukan melibatkan kita kata ain ribawi. Duit ni bukan ain ribawi, kecuali tukar duit dengan duit. Tu pun dia ada perkiraan lain. Itu kita bincang kemudian. Tukar duit nak sama warna, bukan nilai mata orang ni lain. Tu dia ada hal lain pula, perbincangan lain pula. Tapi dia tu bukan asalnya bukan ribawi tu. Hukum sarf dia panggil. Tu kita bincang semula. Ni bincang bab makan ni baru ni. Bincang tentang makan ni. Tu dia panggil bab sarf pula tu. Baik, habislah di situ. Sekarang ni kita masuk N37. Babu ma fi makna tamri. Perbincangan tentang sesuatu makanan yang pada makna tamar. Mana kita nak kiyah dengan tamar. Itu maksud dia. Arab tu anda tak baca lah, kita tu pergi bawah ni. Mengenai apa yang diertikan sebagai tamar. Mana kiyah. Moga zaman Nabi tu, moga tamar lah kira-kiranya. Lepas tu buah-buah lain tu kita kiyah dengan tamar tu lah. Apa yang Nabi bincangkan dalam hadis tentang tamar, begitulah kita bawa pada buah-buah yang lain. Imam Syafi'i berkata, demikian jugalah bagi setiap jenis barangan kering daripada kategori makanan dan minuman. Maka hukum mengenainya adalah sebagaimana yang telah saya sifatkan, yakni jelaskan dalam perihal gandum, hintah dan tamar kurma. Tidak ada perbezaan dalam cara pertukarannya. Hal ini termasuklah pertukaran bali dengan bali. Tak kiralah hak mana kualiti tinggi, kualiti tinggi, asalkan bali sama bali, kalau nak tukar dia kena sama timbangan. Lepas tu kena orang panggil serah terima dalam masa yang sama. Kalau tak sama nilai, jadi ribal fadli. Lepas tu kalau bertangguh, jadi nasai pula. Nasiah tu. Jadi nasiah. Nasiah ni maknanya tidak bayar selalu. Bayar bertangguh lah. Tak boleh. Tapi kalau kita pergi beli guna duit, tak jadi masalah tu. Saya bayar separuh dulu, tak apa tu. Tu syukur tu. Tu sebenarnya ni kan ada berlaku gitu. Tu tak apa. Sebab dia tak termasuk ribawi waktu tu. Jagung dengan jagung, bali tanpa kulit, dia panggil as-sults, dengan bali tanpa kulit, dengan bali tanpa kulit, bali tanpa kulit, tu silap tu as-sult tu tanpa kulit. Ni dengan bali hak kulit, sekali dengan kulit, bukan tanpa tu silap. Sult tu mana hak tak ada kulit, hak dia buat dah. Sebab kita berah dengan padi lah. Kenapa tu? Okay, padi ni kan ada kulit lagi. Tu mana sult tu mana hak tanpa kulit. Buat tanpa, mana bali berkulit lah, kita mudah faham. Skoy ad-dukhan dengan skoy, dan beras dengan beras. Dia kiyah dengan kurma ni, kiyah dengan kurma. Baik, ini merangkumi segala apa yang dimakan oleh manusia. Ni sebut nama ni contoh saja ni. Sama ada daripada tumbuhan yang mereka tanam atau ia tumbuh sendiri liar seperti al-fat. Ni sejenis tumbuhan. Dan selainnya daripada biji al-hanzal, yang ni tembikar pahit itu. Ni ada di tanah Arab belakang. Dalam internet dia ada siap dengan gambar ke apa, dia boleh tengok situ. Serta manisan pohon al-ushr. Manisan pohon al-ushr. Maka mana-mana barangan yang dijual, maksudnya ditukar, sistem barter ni kita bincang ni, maknanya baik dia dengan makna sistem badali. Tukar barang dengan barang secara timbangan. Kalau ditukar secara timbangan, bukan suka, timbang dengan sesuatu daripada jenis yang sama, maka dia tidak boleh ditukar kepada suka. Hak ni ni suka, hak ni pula timbang tak boleh. Kalau timbang belakang dua tu. Kalau suka belakang. Manakala barang yang dijual secara suka, dia tidak boleh ditukar kepada timbangan. Timbangan ni guna racing lah. Suka ni guna, orang panggil apa, copok, separuh copok. Dia ada kan cupok kecil tu, separuh cupok. Secupok segatal dulu. Kita tengok sama beli beras kat kedai, memang guna cupok dulunya. Jadi huraian dia. Teks di atas membicarakan prinsip riba al-fadl. Riba disebabkan kelebihan dalam pertukaran barangan ribawi yang bersifat makanan kering. Berikut adalah huraian. Ni hak kering ni. Kita bincang ni hak kering. Hak kering dah. Persamaan ilat, Imam Syafi'i menegahkan bahawa semua makanan kering yang boleh disimpan lama, dia panggil iddikhar, mat'um iddikhar itu, mempunyai hukum yang sama dengan gandum dan kurma. Kalau kita faham tentang gandum dan kurma, kita kiyahlah. Kita kiyahlah. Dalam mazhab Syafi'i, ilat, sesuatu barang itu tertakluk pada hukum riba, ialah ia merupakan at-ta'mu. At-ta'mu itu makna makan ni.
Makan ni. Kan baru ni kan kita bincang makan ni luah dalam mazhab Syafi'i ni. Boleh jadi kalau di Afrika tu pisang tu makan ni ruji dia. Mana pisang tu dia kira. Jadi oleh sebab itu sebarang pertukaran barang-barang ni yang sama jenis, contoh berah dengan berah atau sepertinya, mestilah memenuhi dua syarat tamasul dan taqabuh. Ini kita bincang dah. Yang kedua, kepentingan standard ukuran. Jadi Imam Syafi'i tekankan di sini, orang contoh kita kata dah. Kalau sekiranya di tempat tu makanan ni biji ni, kau tak kira lah dia kilo, sama-sama kilo kail. Kalau was timbang, sama-sama timbang. Baru ni dia ada sebut wanisa lagi kan, adadan kalau jenis kira berapa butir-butir, butir 5 butir sama 5 butir. Apa tu gitu tu, sebab nak elak daripada berlaku gharar. Berlaku jadi gharar ni mana penipuan, gharar ni mana penipuan dan riba lah. Sebab itulah sistem zaman Nabi dulu ramah guna duit dah, dinar ke, dirham ke, guna mata wang dah mudah, pergi bawa duit je. Baik, dalil syarak tadi lah, supaya tu kalau dalil daripada hadis Nabi pun tadi juga lah. Ni sini dia ada sebut az-zahab bil-zahab, atau kita jumpa dah. Jadi apa dia kesimpulan daripada kata-kata Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i melalui teks ini memperluaskan skop barangan ribawi. Apa sahaja yang dikategorikan sebagai makanan manusia. Beliau juga mewajibkan ketepatan dalam memastikan persamaan tamasul mengikut jenis ukuran yang asal bagi barangan tersebut, bagi mengelakkan terjatuh ke dalam lembah riba. Baik, anda nak sebut sekali lagi lah ni nak. Kalau zaman kita lah ni tak timbul lah masalah. Sebab apa? Sebab kita guna duit. Dia duit sekilo nak beli gandum sekilo. Kita beri duit berapa sekilo. Jadi berapa sekilo tu atas tuan kedah. Atas tuan kedah. Boleh jadi kedah ni tak semua tak apa. Sebab apa? Sebab bukan pertukaran barang dengan barang. Ini sudah kita pergi beli. Sistem mata wang tu lain. Kita kata sana jual. Kita kata gandum harga RM4. Mana 5? Dia atas apa tu? Atas dia. Dia ayat berapa? Bahkan kita nak beli bayar 2 kali bayar pun boleh. 2 kali bayar pun boleh. Sebab dia kira tidak itu tu. Pela ni lah kita kata dah. Misalnya kita kata pekedai kan. Orang wagi tu. Dia bukan jual lalu. Dia panggil sistem dia tu. Laku baru bayar consignment dah. Kalau dia panggil tu, dia ada sistem dia lah. Tu tak ada masalah tu. Tu boleh tengok dalam kitab-kitab baru. Anda pun tengok juga dalam internet tu. Dia kata bila duit ni lebih mudah. Sebab dia nilai dia kira. Bukan berat barang tu tidak. Baik, sekarang ni kita pergi pada N38 Babu ma yujami'ut tamr wa ma yukhalifuh. Bab sesuatu yang boleh disamakan dengan tamar dan apa yang berbeza dengan tamar. Bicara tentang makanan lagi. Imam Syafi'i kata, anda tak baca Arab dia. Imam Syafi'i berkata, dia kata zaitun. Zaitun adalah ciptaan itu maksudnya makhluk. Kita asal boleh tengok situ lah. Wa zaitun makhluqun samaratan. Zaitun adalah makhluk. Samaratan, apa baca samaratan tu? Itu dalam bentuk, dia panggil dalam bentuk buah. Fi syakli samarah, dalam bentuk buah. Mana zaitun adalah ciptaan Tuhan berbentuk buah. Maka setiap apa yang dihasilkan daripada minyak zaitun adalah satu jenis kategori yang sama. Dibenarkan padanya apa yang dibenarkan pada gandum dengan gandum dan kurma dengan kurma. Kadang-kadang minyak diperah daripada lobak putih yang dinamakan minyak lobak, maka dibenarkan untuk menjual satu bahagian daripadanya dengan 2 bahagian minyak zaitun. Sebab tak sama tu. Kalau minyak lobak sama minyak lobak kena sama. Kalau minyak zaitun sama minyak zaitun kena sama. Tapi kalau minyak lobak, anda tak tengok ni. Tapi kau tarik dalam internet tu dia royak lah. Dia ada sebut anda tidak masuk, tidak warna tak kaki ni. Tak apalah minyak dia. Kalau kita nak tukar minyak sama minyak lobak ni pun banyak jenis lobak. Nak tukar kena sama, walaupun mungkin kualiti tak sama, dia tak boleh beza, dia jadi ribal fadli. Dia nak ayat tu ya, semua tak adilah. Rutab kemudian jadi kering, tamar, kena tamar sama tamar. Kalau rutab sama rutab, tak boleh hak basah dengan hak kering. Apa? Sebab dia akan jadi susuk nila. Boleh 2 hari ya beza lalu dah berat dia bila dia kering hak rutab tadi. Begitu juga salt, minyak bijian. Minyak bijan maka tidak mengapa yang ini dibenarkan menjual satu bahagian dengannya dengan 2 bahagian mana-mana minyak lain. Kalau minyak tak sama, minyak bijan dengan minyak zaitun tak sama timbangnya, tak apa. Sebab apa? Sebab dia berlainan jenis, cuma kena serah terima dalam masa yang sama. Sebab apa? Sebab ini sistem pertukaran barang dengan barang. Demikian juga minyak daripada biji-bijian yang lain kena kiyah lah, maknanya kiyah. Ni masih teks Imam Syafi'i lagi, kita baca lah dulu kan. Demikian juga minyak
dari biji-biji yang lain. Apa yang Imam Syafi'i sebut minyak ni? Orang Arab dulu ni hadrat. Minyak ni dia buat sendiri. Dah penting minyak ni. Kepentingan minyak tu. Dia untuk masak dah. Oh, memang penting semua. Nak buat apa dia? Daripada minyak telah dia buat apa ni? Keju misalnya. Capur adalah capuran dia tu. Demikian juga minyak daripada biji-biji yang lain. Setiap minyak daripadanya dianggap berbeza dengan minyak yang lain. Ini dikira sebagai berlainan kategori. Maksudnya minyak tu daripada apa? Kalau beza, maka lainlah hukumnya. Jadi kalau sama, nak tukar minyak jagung dengan sama minyak jagung. Jagung kan dia berbeza-beza, tapi jenis jagung dia kena sama timbangan dia. Apabila ia keluar daripada dua asas sumber yang berbeza, maka kedua-duanya adalah dua jenis yang berbeza. Umpamanya minyak daripada gandum atau minyak daripada kurma. Jadi kalau nak tukar, tak apa beza timbangan. Maka atas dasar ini semua jenis minyak yang dimakan dan diminum untuk tujuan nutrisi serta kelazatan tidak berbeza hukumnya seumpama hukum pada kurma dan gandum. Tadilah, mana kena sama. Mana minyak ni kalau tak sama, tak apa. Misalnya kata contohan, apa tak tahu juga dia ni. Misalnya kita kata nak tukar minyak zaitun dengan minyak kurma. Tak apa beza. Asal minyak zaitun mungkin lebih mahal tak? Kita letaklah minyak zaitun, kita letak 1 kilo minyak zaitun, tukar dengan minyak kurma 2 kilo, tak apa. Tapi kena serah terima dalam masa yang sama. Ada ke minyak kurma? Tak tahu lah. Sebab tu dia kata kias. Kalau ada. Minyak zaitun. Minyak zaitun tu adalah. Contoh tu, maknanya contoh kita kata minyak dia minyak jagung. Minyak jagung lah kita kata. Kalau nak letak dengan minyak zaitun, dia tak apa, tak sama. Itu maksud dia. Sebab dia kira minyak tu daripada buah apa. Begitulah. Padahal kita kata minyak zaitun sendiri pun ada kategori dia. Gitu. Tak ada minyak kurma ni. Tak ada dengar. Boleh cek semula lah. Boleh cek semula lah. Tuak ada tuak. Tuak. Kalau air tuak, kalau nak tukar lah, masuk jalan. Sebab tu kata masyarakat. Tuak kurma. Misalnya kita kata engkau dia ada manyek, kan dia tubik dah nak. Tuak kurma ada, bin ya. Kurma ada ni. Maknanya kalau kata nak tukar dari sistem bata, dia kena serupa daripada kurma juga. Kurma ni kan dia kualiti berbeza. Tak kira tu. Tapi kalau nak tukar, kita kata nipoh misalnya. Tuak nipoh. Tuak apa ni, tuak nyo kita kata. Tak apa tu kalau beza timbangnya. Enggak ni macam ni lebih mahal. Tak apa beza, itu maksud dia. Itu maksud dia kena kiah tu. Baik, sekiranya terdapat minyak yang tidak dimakan dan tidak diminum dalam apa jua keadaan sekalipun, tidak juga untuk ubat atau sebagainya, maka dia terkeluar daripada hukum riba. Bahawa kita kira ni mat'um, yang dimakan. Dimakan tu maknanya sekali yang diminum lah. Tidak mengapa untuk menjual satu bahagian daripadanya dengan 10 bahagian hak lain secara tunai, tangan ke tangan, maupun secara tangguh, boleh juga. Sebab tak sama. Sebab dia tak masuk dalam bahari ribawi. Tak termasuk bahari ribawi. Jadi ikut tu boleh diserah atas persetujuan lah. Tu. Hak kita bincang sini ni mat'um, yang dimakan, dan masyrub, yang diminum. Maka seluruh bab ini, kata Imam Syafi'i lagi, dan kiasannya adalah, kesimpulannya gini kata Imam Syafi'i, tidak dibenarkan satu jenis dijual dengan jenis yang sama melainkan secara tunai. Timbangan dengan timbangan. Mana kalau timbang dengan cara timbang juga. Sekiranya asalnya ditimbang. Atau kalau sukat dengan sukat sekiranya asal tu disukat. Dia kena, kalau sukat semua. Kalau timbang semua, kedua-dua bagi itu. Tidak dibenarkan sama sekali menjual yang dimasak dengan yang mentah. Baru lepas ni masak dah. Tu dah lagi. Daripada jenis yang sama. Walaupun jenis yang sama. Kerana sesuatu yang disimpan secara masak, masak. Apabila diberikan yang mentah dengan yang masak dalam pertukaran itu, walaupun bahan sama, jenis yang sama, proses memasak akan mengurangkan kandungan ataupun zat barang tersebut, maka akan berlaku ketidaksamaan walaupun barang sama. Lepas ni dia buat macam tu. Oleh itu tidak halal melainkan dalam keadaan sama rata, serupa. Serupa ni maknanya kalau dimasak sama-sama dimasak, kalau mentah sama-sama mentah. Barang makin ni. Jangan dijual satu barang dengan yang lain dalam keadaan kedua-duanya sudah dimasak. Kerana api memberi kesan kepada sebahagian lebih daripada gila. Sama masuk betul. Sebab apa? Dia takut tak sama. Lepas ni anda buat bawah. Tapi hak ni sebenarnya setengah ulama dalam mazhab yang kata tak apa. Lepas ni ada. Mana kalau sama-sama dimasak pun, kalau nak tukar tu pun, sebab dia kata tak tahu hak tu, kalau hak ni masak 10 minit, dia semakin mengecut benda tu. Semakin ringan lah. Kalau hak tu 15 minit, batal nak kata dia cuma benar. Anda duk tengok tadi takut silap terjemuh.
Rupanya betul. Cuba tengok tu tujuan kita mari Arab tu. Jadi kan jangan dijual satu barang dengan lain dalam keadaan kedua-duanya sudah dimasak. Mana ni? 54 cuba tengok. Cuba kita tengok harap dia. Bawah sekali tu ujung wala yuba'. Akhir sekali tu. Lepas titik. Muka surat 54 cuba tengok. Wala yuba'u minhu wahidun bi akhar matbukhain ma'ad. Tidak boleh dijual mana daripada barang dia masak tu daripada dia satu dengan hak lain. Maknanya nak tukar satu barang dengan satu barang lain yang mana kedua-dua dimasak. Tak boleh. Ma'an tu nak ayatnya kedua-dua barang ditukar sama-sama dimasak. Berapa tak boleh tu? Cuba tengok. Kerana api memberi kesan kepada sebahagian lebih daripada sebahagian lain. Jadi kita tak tahu mana lebih lama, lebih panas api tu masak. Sebab dia isu timbangan ni, dia isu timbang. Dan barang yang dimasak tidak mempunyai tahap kesudahan yang boleh dicapai. Sebagaimana kurma mempunyai tahap kering yang tetap. Maksud gini, kurma kalau sudah kering dah, maknanya dia tidak akan jadi berubah dah kekeringan dia tu. Dia segi timbangnya. Dia kira gitu. Tapi kalau dua benda yang dimasak, selepas ni, belakang tu Ana ada buat tu, dalam syarah lepas ni lah. Muka surat 57 di minyak apa ni? Bukan. Mengapa barangan masak tidak boleh ditukar dengan barangan masak jenis yang sama? Itu perbincangan dia. Kita pergi dulu. Jadi asasnya Imam Syafi'i kata tak boleh barang hak masak kita tukar dengan barang hak masak walaupun barang sama. Contoh sama ayam, nak tukar ayam dengan ayam. Sama-sama hak apa pusing tu. Hak pusing tu. Oh ni ayam Israel. Tak kira lah jahat pun dah. Oh ni ayam ke dia ayam Madinah kata dah. Oh ayam Iran lah. Ayam Iran dengan ayam Israel. Tak katakanlah dah. Walaupun mana kena timbang sama tu. Masalah dia begini. Dah letak ni. Bila kita timbang tak boleh nak sokak muka jenis pasal benar gitu, kita timbang sama-sama sekilo. Sebenarnya tak sama tu. Sebab apabila telah dimasak hak ni sebenarnya hakikatnya dia asalnya dia tu cuma dia jadi kering. Hak ni kering setara mana, hak ni kering setara mana. Jadi kekurangan selepas dimasak tu berbeza-beza. Apa tu dia kata tak molek tu. Siapa tahu tu kemah. Sebab itulah ulama kata dalam bab muamalah mazhab Syafi'i ini terlalu kemah. Kadang-kadang tu jadi sukar. Sebab tu kena ambil mazhab lain setengah-setengah keadaan. Macam mana? Sebab tu bagi ana benda ni sebenarnya tak timbul masalah pun. Sebab apa? Zaman kita lah ni zaman guna duit. Masalah sekarang kalau ayah dia pusing dah kita nak tukar dengan ayah hidup tak boleh lah semua tu. Boleh tapi kak dia mana dia kira gini. Dia kira harga lain. Jual dulu. Kalau tapi dia segi nak tukar tu dah. Nak tukar tu tak boleh. Sebab tu hidup lagi. Hak ni hak kering-kering dah. Tu tak boleh. Lepas tu hak masuk ni sebenarnya dia harga lebih tinggi. Sebab kos tu. Kos dia tu. Baik tak apalah ya. Baik kita ya. Promo tu macam tarik lah. Mana kita kata daging belaka. Tu ya. Lepas tu sebenarnya kena ingat sekali lagi lah. Hana pun ni kitab klasik kita baca. Hana duk baca juga. Dalam internet ni kita boleh tarik tiap semestinya AI pun ni Google search biasa pun boleh. Dia isu dia sekarang ni. Kalau kita nak bincang ni sebagai satu perdagang ni. Kalau kita rumah jiran sebelah dia olah kita dia kurma daging kita pun olah dia. Tu tak orang tukar tu. Nak kau timbang tu lepel lah. Jiran kata kuat ngajar kita ni. Ngajar. Jadi kena tanya dia mau wizard ni sekilo cukup sekilo. Tidak gitu, jangan silap. Kita kata tukar tu. Ya dan biar dia olah kita dah kurma lah. Kurma. Ni kari daging lah tu kurma daging. Tu tak apa, tu dia bukan nego tu. Orang panggil dia memberi kita merasa tu. Sedekah tak kira ni kita kira ni peniaga. Sebab anda kata araya. Sebab apa ijazah tak boleh jadi boleh tu. Antara rutab dengan kurma dengan tamah hak tu untuk makan. Bukan untuk nego dibenarkan. Sebab tu dia kata rukhsah tu. Gitu Baik, sekarang ni kita nak tengok apa maksud kata-kata Imam Syafi'i ini. Konsep jenis same dalam barangan ribawi. Dalam mazhab Syafi'i, illa sebab berlakunya riba pada makanan adalah sifatnya sebagai makanan. Orang panggil at-tu'miyah. Makanan ni tak kira makanan ke dia. Kalau nak tukar sama makanan, kena ikut konsep ni lah. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa minyak yang diperah daripada sumber yang berbeza. Contohnya minyak zaitun dan minyak bijak dianggap sebagai dua jenis yang berbeza.
Jadi ni kalau kita nak tukar tak sama timbangnya pun tak apa, tapi kena serah terima dalam masa yang sama. Apabila jenisnya berbeza, maka dibenarkan adanya tafadul, lebihan. Seperti 1 liter minyak bijan kita nak tukar dengan 2 liter minyak zaitun. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi, fa idza ikhtulifa hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeza jenis-jenis ini, maka berjualah kamu mengikut kehendak kamu. Sekiranya dia dilakukan secara tunai, ikut kita nak letak, misalnya kita kata tadi kan dia sebut 1 liter minyak bijan nak tukar dengan 2 liter minyak zaitun, tak apa. Padahal tu 1 liter, kalau ni 2 liter tak apa. Berbeza. Sebab apa? Sebab dia tak sama jenis. Tapi kalau 1 liter minyak bijan nak tukar dengan minyak bijan, walaupun kita kata kualiti berbeza, tapi sama-sama bijan, tak boleh. Dia kena sama-sama 1 liter. Itu maksud dia. Itulah timur tu. Lepas tu jual awak ke dia? Lepas tu nak tukar awak ke dia? Jual lah dulu. Jual dulu. Kita kena ingat semua ni. Kita bincang ni, klasik ni zaman dulu, kadang-kadang orang tak ada PT. Cuma dia ada barang. Nak tukar barang. Kawan ada berah, cuma kawan nak gandum. Lagu mana? Tak apa. Dia mana mahal berah dengan gandum. Kita kira berah lah. Berah. Okey, berah kawan ni, rega kalau nak kira sekilo ni, rega ni katakanlah 10 riyal. Tapi gandum demo tu baru 5 riyal. Demo kena 2 kilo lah gandum. Tuan gandum kata, tak apa, setuju berapa ada harga. Tak apa tu. Apa tu? Sebab tak sama. Tak sama. Tapi kalau sama, tak boleh. Jenis berah. Sebab tu nak kata, nyanyolah kita berah basmati. Demo buah cak mangga tu. Pak Lisia tu. Nak sama-sama sekilo. Kalau nak tukar. Kalau tak situ, jual lah berah. Demo tu. Nak nilai kan? Baru beli guna mata wang tu. Tu sebenarnya tak ada apa. Ni orang Pak. Ni kita bincang. Ni tak ada pilihan. Nak tukar barang dengan barang. Itu maksud dia. Ya? Turunannya berniaga. Berniaga. Mesti berniaga. Kalau atas rasa nak makan, ada rukhsah. Dia sebut, ni ada rukhsah. Itulah hak araya tu lah. Ingat araya tu. Maknanya rutak. Ada atas pokok lagi. Cabut waktu setakar. Lepas tu timbal. Lepas tu nak tukar dengan tamar. Nak tukar dengan tamar. Mana boleh. Asalnya. Tapi kalau bukan atas rasa perniagaan, cuma atas rasa nak makan, tak apa. Tu dia panggil rukhsah. Kena ingatlah tu. Tu dia panggil jual araya. Syarat pertukaran jenis yang sama, ittihadul jins. Sekiranya minyak zaitun ditukar dengan minyak zaitun, syarat ketat dikenakan. Supaya baru ni lah. Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Tu beres. Tu kita terjelas tu. Ini selaras dengan perintah pencegahan riba dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Baik. Larangan menjual yang masak dengan yang mentah. Sebab tadilah. Imam Syafi'i menegaskan bahawa kualiti, kesamaan, al-mumathalah tidak dapat dipastikan apabila salah satu barangan telah dimasak. Haba api mengubah jisim dan kadar air dalam minyak. Oleh kerana syarat utama riba al-fadli, kepastian kesamaan kuantiti. Sebaran ketidakpastian, jahalah membawa kepada haram. Salah tu dia tukar tadi. Hak mula-mula sekali tu menegas ke bawah kuantiti kesamaan. Kuantiti tu dia kira kuantiti tu. Sebab bawah tu baru betul salah. Baikilah tu. Bukan kualiti. Kualiti tak kira sebagai sama, tak kira kualiti tu, dia kira kuantiti. Apa yang jadi isu barang yang dimasak dengan barang mentah tu, isu dia jadi timbangan berbeza. Timbangan ni melibatkan kuantiti lah. Sebarang ketidakpastian, yakni jahalatul kail atau jahalatul wazni, membawa kepada haram. Beliau membandingkan dengan kurma. Imam Syafi'i bandingkan dengan kurma. Kurma mempunyai tahap kering yang muktamad. Orang panggil kurma ni bila dia kering kan, boleh kata timbangnya dia 10 hari lagi 12 hari pun sama je. Tak ada beza pun. Dia panggil nihayatul dikhar. Mana walaupun sipil lama pun dia tetap setakat tu ya. Dia tak berubah dah timbangnya tu. Manakala tahap kemasakan makanan tidak mempunyai titik noktah yang seragam. Bila kata masak ni dah, tentu dia jadi lain dah. Dia tak sama dah. Ayah dimasak dengan ayah tidak dimasak, tak boleh nak tukar tu. Lepas tu kalau nak tukar juga, tu dia sujuah tu, Nabi sujuah tak dia jual. Sebab tu anak kata kena ingat, kita nak tukar dalam keadaan nak makan, bukan nak nego ni, ada kelonggaran. Buat tukar tu ya, lepas tu kak tahu rupai bulat, tak tahu bila tu, bukan rancang, bukan perniagaan. Hak ni dia ada bentuk perniagaan, dia lebih tukar ke hak tu. Tetapi kalaulah sekiranya benda tu berlaku dalam bentuk harian, tak boleh tu jadi nego tu. Jadi seperti perniagaan tu, nak terana lagi gitu. Tak boleh lah tu. Dia gini mudah untuk faham. Sebab dia sebab dia banyak syarah sebenarnya. Dia gini mudah. Sebab tu biasa zaman Nabi ni pun, bila orang panggil bahagian production ni lah,
Tak kira dia buat dia bentuk barang macam mana, tak kira asalkan makan Ada ketikanya nanti jual tu lambat, kadang-kadang dia tukar sikit untuk nak makan. Tu tak apa. Tu tak apa tu, sebab dia untuk makan. Cerita Piramli tu ada ni. Tukar barang dengan barang tu. Dia kena sama kan dia sebut. Pandamlah kailan dia. Anda ingat dia ada sebut. Orang kata pandai juga kakak ni tu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Oleh kerana Imam Syafi'i sebut juga kalau minyak tu bukan dimakan kan, dia ada sebut ni. Minyak yang sebagai bukan makan dia. Minyak tak kira lah minyak ke dia, betul tak? Minyak yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum atau tidak boleh jadi ubat seperti minyak pelincir, industri zaman moden atau minyak beracun. Tak kira lah. Minyak hitam kalau kita kata tak. Tidak dianggap sebagai barangan ribawi mengikut ijtihad ini. Oleh itu ia boleh diperdagangkan. Boleh diperdagangkan. Boleh diperniagakan secara bebas tanpa terikat dengan aturan mislan bimithlin. Tak sama pun tak apa, atas pun setuju Maknanya kalau hak tu seliter di 4 liter pun tak apa. Baik, hak ni ada juga sebut tadi di ujung Imam Syafi'i tadi kan. Mengapa barangan masak tidak boleh ditukar dengan barangan masak jenis yang sama? Apa tak boleh? Kalau hak sama masak pun nak tukar sebagai perniagaan ni. Kena faham ni sebagai perniagaan. Imam Syafi'i pun kata tak boleh. Lah itu kan tadi muka surat apa tu? Muka surat 54. Wala yuba'u minhu wahidun bi akhar matbukhain. Dua-dua tu dimasak matbukhain. Dalam petikan tersebut Imam Syafi'i membincangkan satu prinsip asas lah dalam hukum muamalah, kepastian kesamaan. Dia panggil tayakkumul mumatsalah. Tayakkunu tu sebenarnya tayakkunul mumatsalah. Keyakinan sama berat. Larangan pertukaran. Jawapan dia tidak boleh menjual atau menukar barang yang telah dimasak dengan barang yang telah dimasak daripada jenis yang sama. Contohnya minyak zaitun yang telah diproses dimasak dengan minyak zaitun yang telah diproses juga. Walaupun minyak zaitun tu tak sama, tapi sama-sama minyak zaitun. Asal dikiasal dari minyak zaitun. Minyak tu dikeluarkan daripada minyak zaitun. Cuma hak ni buat gan ni, hak ni buat gan ni. Minyak belaka, kan minyak kan banyak jenis. Dia tak boleh. Sebab apa? Tidak boleh ditukar. Sebab apa? Sebab dia jadi bezar tu. Bezar tu. Sebab tu anda tengok setengah kitab bezar ni, dari segi kualiti bezar, dari segi timbangnya pun tak sama. Dia banyak kau jadi tak super. Sebab utama dia ketidakpastian besar daripada kena api, jadi tidak pasti banyak perkara tu. Dari segi zat, dari segi banyak tu. Kira ada setengah bahan mentah ni bila dimasukkan dia jadi kurang zat, hilang ada banyak nutrisi dia tu. Lepas tu dia jadi orang panggil tahap berat dia tu pun tidak sama. Macam-macam lah. Dia gini bila kita kata apanya tak samanya, kalau kita timbang sama-sama dengan kilo, sekilo sama sekilo betul, tapi dia sudah berlaku perubahan pada asal dia kira gitu. Hak ni bukan semua dalam mazhab ni Imam Syafi'i sebut tak boleh, tapi anda tengok dalam lain dalam mazhab lain ada kata boleh pun. Hak ni sebab dia kata benda yang sama, dia sama sekilo, tak kira lah berubah pun. Dia kira gitu. Tapi Imam Syafi'i dia kata tak sih lagi. Apa tu nak biar sama betul masalah tu. Imam Syafi'i menjelaskan kerana api. Apa dia kata tak boleh itu? Kerana api telah memberi kesan kepada sebahagian lebih daripada sebahagian lain. Kesan haba tidak sekata. Apabila suatu bahan seperti minyak ataupun makanan dimasak, haba api tidak akan memberi kesan yang 100% sama pada setiap molekul bahan tersebut. Ada bahagian yang mungkin lebih kering, ada yang lebih cair dan ada yang mengalami penguapan lebih tinggi. Dari sudut tu. Hal tu ketak itu. Kadang-kadang kita fikir, masa tu pun tak pernah sabar. Tapi dia kata tak boleh. Sebab haba. Perubahan jisim. Proses memasak mengubah jisim atau volume asal bahan tersebut, barang tersebut. Oleh kerana syarat sah pertukaran barang ribawi seperti minyak adalah mesti sama kuantiti secara yakin. Kesan api yang tidak menentu menyebabkan kita mustahil untuk mencapai tahap kesamaan yang tepat. Bagi anak ni, boleh dikatakan, misalnya kita sebut kita bukan nak menahan. Hak ni boleh dikatakan tidak dipakai lah ni. Payah, terlalu ketat sangat. Apa begitu tak apalah, sebab itulah dia kena, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i pun bukan semua timur ni boleh tengoklah. Sebab dengan anak tu kadang-kadang kita tak sempat nak tengok semua, berpuluh-puluh lah. Enggak ni kita ni sebenarnya banyak cara dia. Kalau nak kira fiqh manhaji tu boleh lah juga tu. Asal daripada tu anak buat khusus kita tengok file, kita boleh tengok apa ni benda tu khilaf. Setengah tu tak bincang pun dalam bentuk jin. Tak bincang pun. Dia kata kalau sama masak gitu ya. Maknanya boleh, tapi sini tak boleh. Baik, tak apalah. Imam Syafi'i ni nampaknya dia lebih melihat pada kita nak tengok kalau kering tu
dua benda dimasak dalam api yang berbeza. Bila kita nak tukar, hak ni masak ni tahap kepanasan haba. Bila haba tu panas lama pula, kering dia tu, bahan tu, kering dia tu tak sama dengan kering hak ni. Oh, dia ambil kira tu. Rayah dia panggil. Beliau membandingkan makan dia dimasak dengan kurma. Kurma ataupun tamar. Mempunyai tahap kering yang tetap dan muktamad. Mana tak akan berubah dah. Kering dia tu. Apabila kurma sudah kering sepenuhnya, jisimnya stabil, dia boleh ditimbang. Hak ni dia panggil izdikha. Izdikha ni maknanya bila simpan lama pun dia tak jadi lebih kering daripada hak tu dah. Kekal dah. Tu. Tapi kalau barang yang dimasak tidak mempunyai tahap siap yang tetap. Seorang tukang masak mungkin memasak selama 10 minit. Manakala seorang lagi 15 minit. Tahap kemasakan dan kehilangan air, jisim dan makanan yang masak sentiasa berubah dan tidak ada satu titik piawaian standard yang boleh jadi kerujukan untuk menentukan kesamaan mutlak. Baik. Hak ni anda duk tengok dalam beberapa syarah. Dia kata hak ni dia melibat contoh. Kita ambil tamar, kita kata kalau ni tamar orang buat produk kan, melibatkan masak lah tu. Ada setengah tamar tu dia panggil tamar dia sirah. Baik, hak ni tamar ni dalam bentuk lain pula. Walaupun sekilo sama sekilo tak boleh. Apa tu? Sebab dia sudah dimasak dah. Dengan gula, dengan gapo, lepas tu dia sudah jadi tu tidak tamar sunnah, dia jadi lain, dia jadi produk lain dah. Tak boleh. Kalau tukar sekilo dengan sekilo, sepasarnya boleh. Jadi tak boleh. Lepas tu lagu mana? Sebab tak nak kata kalau sekadar nak makan tak apa. Tapi kalau nak nego tak boleh. Jadi kena jual ada betul duit. Jual dengan nilai duit. Boleh. Gitu ya. Lepas tu mari beli lah ni. Dia kira gitu. Itu maksud dia. Jadi kaedah fiqh yang berkaitan huraian ini berdasarkan kaedah dia panggil al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Kejahilan, yakni ketidaktahuan tentang kesamaan adalah sama hukumnya dengan mengetahui adanya kelebihan. Jadi bila kita tahu dalam timbangnya, kita tahu hak ni lebih, barang sama, kurma sama kurma, kita tahu hak ni lebih. Jadi hak ni sekilo lebih, hak tu sekilo. Bila kita tahu, tak boleh kan? Kenapa hak lebih jadi sama? Jadi tak tahu, ukur respon tak adil ke? Seperti mana kalau ada salah satu lebih, bila kita tahu, jadi tak boleh. Hak ni pun, kerana tidak tahu, dia jadi tak boleh. Dia kena tahu. Hak tadi tahu ada lebih. Nampak tak? Tahu. Sekilo, hak ni sekilo lebih. Tahu. Maka tak boleh. Jadi kalau nak, kena buat hak lebih biar sama. Hak ni pula tak tahu. Tak tahu, mana tak boleh kok. Sebab tak tahu. Dia sama je dengan tahu lebih dengan tahu. Hak tak tahu, tak tahu, sama ke tidak? Sama dengan tahu salah satu tu lebih. Boleh faham ke tak? Dia gini contoh kita kata kita nak tukar kurma dengan kurma sekilo sama sekilo. Tu dia panggil tahu lah tu. Tak apalah. Masalah sekali boleh ke tidak? Hak ni sekilo, hak ni kita tak pasti. Hak ni kita tak tahu je ke sekilo. Tak boleh. Mesti lebih ataupun kurang. Dia kena tahu. Jadi bila hak tu tadi jelas kejahilan, sama berat. Mana kita tak tahu sama berat, tak boleh nak buat pertukaran. Seperti mana dia kata kesamaan dia adalah sama hukum dengan mengetahui ada lebih. Kita tahu hak ni ada yang lebih berat, maka tak boleh. Kenapa? Kerana sudah tahu yakin ada lebih berat. Dia gini. Ana pun duk tengok juga. Dia gini sebenarnya pada waktu tu sudah berleluasa dah guna duit. Di zaman Imam Syafi'i pun, sebab zaman Nabi pun ada dah sistem dia panggil nukut duit tu. Cumanya hak ni dia berkait sebab tadilah boleh jadi dia dua perkara. Pertama sekali orang miskin tak ada duit nak beli barang, sebab tu dia tukar dengan barang. Bila tukar dengan barang tu situ ada hukum. Apa?